Sayangku, saya dah pun kuasai permata magic penjaga tu. Kemenangan kita dah hampir pasti. Apa pun saya takkan biar Monarch menang. Sekarang saya cuma perlukan Ladybug dan Miraculous Cat. Bila dapat, saya akan gabungkan keduanya dan penuhi hajat magic yang akan bawa awak kembali pada saya. Fikir masa-masa, kalau hidupkan dia, seseorang kena gantikan tempat dia yang sangat bahaya. Diamlah! Kami takkan dipaksa untuk berdiam. Kami takkan jadi tawanan pada Monarch. Awak bukan tawanan saya. Awak hamba saya dan saya tuan awak. Awak faham tak, makhluk yang tak guna? Natalie, Ladybug akhirnya dah buat salah. Ia dah membuahkan hasil. Saya ada hampir ke semua Miraculous termasuk evolusi yang berikan kuasa untuk rentasi waktu. Gabriel, tunggu saya. Bila saya balik nanti? Berapa kali dulu saya hampir nak dapatkan Miraculous, Ladybug dan Cat Noir. Dengan kembali ke masa lalu, saya boleh menjangka tindakan mereka dan curi permata magic bila mereka lemah. Atau bila mereka dalam keadaan lemah. Gabriel, mungkin ada cara yang lain. Nuru, Fluff, 2 metamorfosis. Saya rasa saya tahu macam mana Monarch dapat curi Miraculous. Dia semakin penat. Ini peluang kita. Jam tu, kita kena dapatkan Rabbit Miraculous balik. Apa benda tu? Kitty Noir, Minibug. Banix, tadi tu kami kan melintas kawasan Ya, ni. tak. Maksud saya, ya itu awak. Tapi versi akan datang kalau semuanya okey. Monarch tak bazirkan masa untuk guna kuasa baru tu. Dan dia terus mulakan dengan Rabbit Miraculous yang paling berkuasa. Dan ia yang paling bahaya. Macam yang awak tahu, ubah masa lalu berkesan pada masa depan. Masanya untuk mengubah sejarah masa lalu. Burrow. Amat menakjubkan. Ladybug tak bergerak, tak berdaya. Ini masa yang sesuai untuk ambil Miraculous dia. Kalau saya boleh patah balik. Oh, tunggu. Ini bahagian yang paling seronok. Saya boleh patah Kalau balik. tak keluar cepat, habislah dia nanti. Hei, apa yang Ma? Dengan beberapa Miraculous baru. Tapi ya, ini saya. Hello, Ladybug. Jangan! Dekat sana, cepat. Dia di pertempuran pertama awak dengan Lady Wi-Fi. Tapi bukan itu yang berlaku. Itu yang akan berlaku kalau kita tak halang dia. Kalau tak keluar cepat, habislah dia nanti. Ladybug, Cat Noir. Awak ikut saya mengembar waktu. Saya yang ada Miraculous Rabbit. Apalah, masa macam sungai dengan banyak aliran dan Burrow tempat semuanya bersatu. Awak faham? Okey, biar saya jelaskan. Burrow macam kereta dan kita berdua ada kunci. Faham? Dan kami akan ambil semua Miraculous yang awak curi dari kami sekarang juga. Awak mungkin masih lagi penjaga mereka, Ladybug. Tapi saya tuan mereka sekarang. Nuru, Fluff, Pollen, Trix, Waze bersatu. Mirage! Mereka ada terlalu ramai. Banix! Darkwing kembali. Saya dah cakap yang awak semua dalam kawalan saya. Tapi 2 kawan awak berjaya lari dari anak saudara saya, Felix. Dan Miraculous Rabbit telah larikan diri dari saya. Tapi jangan tertipu. Sekarang kuasa awak milik saya. Kwame, Ladybug dan Cat Noir akan sertai awak. Tapi saya dah lindungi Miraculous. Jadi terangkan kenapa tak ada pada awak sekarang. 15 yang tinggal dalam kotak, termasuk dengan Arnab. Apa berlaku kalau Monarch nak guna Miraculous tu untuk ubah masa lalu? Dia dah pun cuba. Tapi jangan risau. Kami dah dapat balik dan ia selamat. Kami bagi pada penjaga yang bagus. Dan kami akan buat yang sama pada semua. Sebab kami ada petunjuk yang mungkin bawa kita ke Monarch. Jadi salahkan kami, tolong kami tuan dan percaya kami untuk kali ni. Awak betul, Ladybug. Saya patutnya bantu awak. Tapi saya biarkan diri saya terganggu oleh dunia moden ni. Macam kasut mahal yang saya beli. Dan alat elektronik yang sia-siakan 4 bulan kewujudan saya. Dengan video-video anak kucing yang comel.
Saya jadi penjaga lebih lama dari awak. Lebih berpengalaman dan kuat. Daripada menjadi tombak yang menikam, saya sepatutnya jadi perisai. Okey. Tapi tolong bangun. Yelah, semua pun buat kesilapan. Jadi cuba cari sesuatu yang boleh awak tolong. Itu dah bagus. Awak betul. Saya akan pergi balik ke kuil untuk dapatkan bantuan. Dia takkan pergi ke Tibet macam tu je kan? Tingkatkan kuasa! Jom cari Felix. Felix Fathom ialah anak kepada jutawan Amerika Cobb Fathom yang meninggal tahun lepas dan bangsawan Lady Emily Graham de Manley, pakar kungfu dan pemenang pingat lumba kuda, pemain Pro 1 dan juga graduan termuda England. Tinggal dekat London bersama ibunya. Si kakak kembar kepada isteri Frank fashion terkenal, Gabriel Agreste. Masa bangun, anak saya tak ada kat sini. Saya tak risau sebab saya ingat dia mungkin jumpa sepupunya Adrian kat Paris. Mereka berdua tu memang sangat rapat. Tapi Felix tak jawab telefon saya. Jadi saya telefon bapa saudaranya Gabriel. Dia cakap dia tak jumpa pun Felix. Tapi dia ada di Paris. Kami ada bercakap. Oh, Cosmobug, Astrocat, saya harap tak ada apa-apa yang berlaku. Jangan risau puan, dia mungkin akan ke rumah pakcik dia. Atau dia mungkin dah nak balik ke London sekarang ni. Terima kasih banyak awak berdua sebab membantu. Kita dah silap ke pasal Felix? Awak rasa dia mungkin salah seorang bangsa monark ke? Tak tahulah. Dia je petunjuk kita untuk dapatkan Miraculous. Kita cari lagi petunjuk. Mona akan terus menyerang. Kita akan tahu apa berlaku pada Felix. Sebelum tu, kita kena lebih berhati-hati lagi. Dengan kuasa yang ada pada monark sekarang, kena jangkakan apa-apa bila-bila masa. Saya tahu. Jomlah balik. Hari ni letih sangat. Bukan topeng. Jongkang-jongkit pisang ni memang hebatlah. Alia? Ya, saya okey. Saya dah balik. Boleh datang tidur sini malam ni? Terima kasih. Jumpa dalam 5 minit. Supaya awak akan dedahkan identiti penjaga awak tu nanti. Saya arahkan awak. Ladybug! Saya tahulah yang Ladybug tu penjaga. Yang saya nak ialah identiti rahsia dia. Saya perintahkan awak dedahkannya. Kwame memang tak boleh dedahkan identiti pemilik dia. Memandangkan Ladybug tak pernah tinggalkan kami, dia masih lagi pemilik kami. Ia macam baju tidur yang awak buang sebelum basuh mereka dulu, faham? Awak nak bermain, ya? Jadi jom kita main bersama. Saya tak perlukan identiti Ladybug. Saya cuma kena paksa awak untuk bagi tahu saya mana dia tinggal. Dan memang tak ada peraturan menentangnya, kan? Bawa saya ke rumah Ladybug. Hanya ikut power croissant. Nuru, Kalki, Pollen, Waze bersatu. Tiba masa untuk tangkap Ladybug yang banyak helah. Fikirlah benda lain. Fikirkan benda lain. Jangan risau, Marinette. Semuanya akan okey. Macam mana saya nak fikirkan benda lain? Alia? Marinette Dupen Cheng. Monarch? Awak pasti ke? Ya, dan sekarang kena minta dekat dia hadiah. Apa maksud awak hadiah? Awak kena tanya kat Marinette Dupen Cheng untuk hadiah yang Ladybug bagi pada dia. Hadiah ialah... Cukup. Awak ada hadiah untuk saya. Hadiah yang Ladybug bagi. Ya. Jangan berani buat apa-apa. Maaf, saya akan ambil hadiah tu sekarang juga. Nah. Bahagi. Saya tak minta rantai kunci ni. Saya minta awak untuk bawa saya ke penjaga. Itu apa yang kami buat, Mona? Ladybug selalu berhati-hati. Kami memang tak tahu alamat dia.
Jadi, kalau kami sesat, dia bagi kami teka-teki untuk pergi cari tempat tinggal dia. Dan petunjuk pertama kena ikut bau roti croissant. Bukankah ini sangat menyeronokkan? Awak tahu mana nak cari Ladybug? Tak, maksud saya, Ladybug bagi saya rantai kunci ni bila dia bagi Miraculous Mouse untuk bagi Kwame. Momo, kalau dia tak boleh ambil atau kalau saya tersesat atau kalau saya lambat, saya ni kelam kabut. Ada kemungkinan ia akan berlaku. Jadi, saya faham kenapa dia tak percayakan saya dan apa-apa pun saya, ini dia, saya dapat ni tapi tak tahu siapa Ladybug. Hei, ayah awak bagi saya croissant. Awak tahu Ladybug ada kat mana? Tak, saya tak tahu. Tapi sekarang dia akan tahu awak ada kat mana. Dengar sini semua, cerita penting. Siaran langsung dari bilik Marinette Du Penceng. Monarch, sekarang awak dapat semua Miraculous tu. Awak rasa apa Ladybug akan buat? Mungkin tukar tempat persembunyian dia. Atau dia tengah cari pengganti. Atau mungkin dia dah pun dapat jejaki awak. Hei, itu pelapisan. 42. Apa maksud benda ni? Ia satu nombor. Nombor ialah satu siri simbol kecil. Secara amnya tak berguna kecuali untuk mencatat bilangan pisang yang awak nak makan. Dan apa ni? Itu kunci loker. Dan awak boleh meluncur macam orang gila atas kolam beku. Oh ya, penjaga suka bagi tahu mengenainya dan dia suka pergi sana. Gelanggang ais. Nur Kalki bersatu. Voyage! Jadi, apa yang berlaku? Ikatan yang ikat kita sangat berharga. Unik. Alliance. Alliance beritahu. Alliance, bagi tahu apa punca kuasa 2 bagi 71,174. Ingatkan Adrian berhenti jadi model disebabkan awak, Marinette? Betul tu, Tiki. Ini ialah model 3D Adrian yang didigitalkan. Hati-hati, Adrian. Ada aku memunculkan Luf. Wow, dia nampak macam betul. Awak pula masih ada hati dengan Adrian yang sebenar, betul tak? Oh, tak. Ia dah berakhir. Selagi saya jadi Ladybug, saya tak nak bercinta dengan Adrian atau sesiapa pun. Saya hilang Miraculous sebab cinta. Jadi tak apalah. Terima kasih je. Alliance, kat mana boleh cari kasut terbaik kat sini? 200 kaki dekat depan adalah kedai Gabriel. Miau, datang sini, ha? Mama Michelle akan rasa sedih kalau awak tak balik. Cepat itu, saya datang. Jangan takut. Bagi tangan awak. Terima kasih selamatkan saya, Ladybug. Oh, sama-sama. Kena tahu bila nak masuk campur. Itulah cara awak boleh ubah sesuatu. Soklin? Apa? Tak, saya Ladybug. Cuma seorang wira biasa. Pergi dulu. Ya! Kabus Owl. Awak kenal dia ke, Marinette? Mungkin. Tahu tak, Tiki? Tiba masanya untuk beli cat. Ha? Apa kaitan benda tu dengan semua ni? Mak nak warna untuk kelas kan? Mak masih ada tinggal sikit lagi, tapi... Okey, saya akan pergi beli dan bawa balik. Sayang, Mak. Apa yang kita nak buat sebenarnya, Marinette? Ladybug palsu pagi tadi tu, saya rasa dia Soklin, kawan saya tahun lepas. Dengan perangai dia, saya tahu dia baik. Tapi saya kena yakinkan dia untuk berhenti membahayakan diri sendiri. Awak takkan bagi tahu dia yang awak adalah Ladybug sebenar? Mestilah tak. Dia tak akan perasan apa-apa. Hai, Soklin. Marinette, dah lama tak jumpa. Lama sangat. Jadi, apa awak buat sekarang? Sekolah menengah banyak perubahan tapi sebenarnya ia memang hebat. Awak macam mana? Semuanya okey. Betul ke? Dengan Chloe pun? Oh, perangai teruk dia masih sama tapi saya belajar untuk berdepan dengan dia. Saya tak risau pasal dia langsung. Fuh, baguslah macam tu. Saya risau tinggalkan awak dengan raksasa tu. Awak dah sampai ke destinasi awak, Dennis? Saya pun dah banyak berubah tahu. Dan awak pun sama, betul kan? Ada apa-apa aktiviti baru? Oh, sama je. Gimnastik, taekwondo, tolong mak kat kedai sekali-sekala. Nak cari apa-apa yang spesifik? Ya, jawapan. Maksud saya cat. Cat untuk mak saya. Merah dan juga hitam. Kalau awak tahulah apa maksud saya.
Mestilah. Warna biasa. Tolong Alliance, kita ada ke Van Black dan Poppy Red dalam stok? Ada tinggal 6 tube dalam pack 12mm. Awak nak tambah dalam pesanan awak? Wow, ini kali pertama saya tengok Alliance depan mata saya. Ia memang betul-betul hebat. Ia ada segalanya. Telefon, kalender, GPS, kaunter pijak dan ia ada permainan. Nak cuba? Awak kena sentuh, tapi ia berfungsi lebih baik dengan suara. Hanya dengan perkataan magic. Tolong Alliance, berapa banyak saya jalan hari ini? Dalam 52,034 langkah Soklin. Lebih daripada purata orang sebaya awak. Tahniah! Natalie, saya nak jumpa ayah saya. Tepat masanya. Dia sebenarnya tengah menunggu awak di dapur. Ayah saya tengah tunggu saya dekat dapur. Saya akan teman awak ke sekolah tengah hari Tak ni. perlu, Natalie. Saya pergi sendiri. Kamu nak roti telur macam mana, Adrian? Cukup masak, ayah. Baiklah. Perjumpaan ibu bapa sekolah kamu dijadualkan hari ni, kan? Ya, ayah. Hari ni. Bagus. Ayah dah kosongkan jadual untuk pergi. Ia tentang masa depan kamu. Ia penting. Ayah pasti ke yang ayah okey? Ayah rasa sangat bagus. Kamu tahu, Adrian, kita berdua sangat rapat sebelum mak kamu hilang. Sejak tu ayah habiskan masa dengan bekerja dan buat kita terlalu berjauhan dan semakin tak rapat. Boleh kamu bayangkan, kamu tak nak jadi model lagi pun ayah tak tahu. Kamu nak telur macam mana? Telur rebus, ayah. Tolong tanya Lions berapa lama nak masak, boleh? Ya, pasal tu, ayah, saya tak berapa selesa lah ada muka saya di semua cincin ni. Sebab itulah saya tak nak jadi model lagi. Untuk elak benda ni, ayah faham ke? Mestilah ayah faham, anakku. Tapi itu cuma satu imej. Ia bukan kamu. Imej ni bebaskan kamu dari jadi model. Dan kita agres boleh luangkan lebih masa bersama. Tapi kalau kamu nak semuanya kembali macam yang dulu, bagi tahu je ayah. Ayah, mungkin betul. Kamu akan nampak, anakku. Lions akan dekatkan kita. Lions, boleh beritahu saya berapa lama nak masak telur rebus? Untuk telur rebus, masak selama 3 ke 4 minit. Marinette, awak lambat kan? Saya lambat, awak bergurau ke? Saya rindu nak jadi Rina Rouge dan tolong awak. Saya rindu pasukan wira kita juga. Ayah, saya kena dapatkan balik Miraculous yang Monarch curi dari saya. Jadi kita setuju yang Monarch sekarang kena kasih sihir Akuma pada penjahat dengan Miraculous, kan? Ya, kecuali bila saya dan Cat Noir hilangkan sihir Akuma. Tak ada Miraculous pada semua penjahat tu. Dia mesti dah ambil permata sebelum mereka kalah. Macam mana dia tahu saya nak kalahkan mereka? Dia tak perlu tahu pun. Mungkin sebelum dia bagi setiap Miraculous, dia sentuh mereka dengan bola Miraculous Doll dulu yang bagi mereka balik kalau kalah. Tapi kita dah tengok bola tu. Saya akan nampak. Hai semua. Apa yang awak cakapkan ni? Permainan video baru yang sangat susah. Saya nak ingatkan kamu semua tak ada kelas tengah hari ini sebab perjumpaan ibu bapa dan guru mengenai pasca graduasi. Tak ada soalan untuk saya. Saya akan jadi wira. Bukan ke Ladybug dah tak boleh bagi Miraculous? Siapa cakap pasal Miraculous? Banyak lagi cara awak boleh tolong Ladybug. Mona kena berdepan dengan musuh yang baru, kawan. Resistance. Ada resisten yang baru ke? Belum lagi. Tapi awak boleh jadi anggota baru. Awak jadi Comrade Mayo. Dan saya akan jadi Comrade Ketchup. Saya dah ada rancangan untuk misi pertama kita. Tapi tak boleh bagi tahu kat sini. Ya, betul. Ayah awak cakap dia tak kisah kalau awak nak makan kat kafeteria ni. Dan dia pergi ke perjumpaan awak. Hei, awak pasti ke dia tak di Akuma sekali lagi? Nah, awak beratur dan pilih apa yang awak nak. Apa saya nak? Hebat! Apa yang awak perlukan, Adrian? Tak rasa pelik ke muka awak ada kat semua cincin ni? Ia cuma imej saya je. Dan ia buat saya boleh habiskan masa dengan orang yang saya ambil berat. Macam ayah dan kawan saya. Awak. Kita boleh jumpa dekat luar sekolah juga. Ya, maksud saya kita dah pun habiskan banyak masa kat sekolah bersama, kan? Semua ni sebab awak, Marinette. Awak buat saya berani berdepan dengan ayah saya. Hey, Adrian cakap yang dia nak luangkan lebih masa dengan awak. Betul ke? Woot! Hebat betul! Terima kasih, Marinette. Seronoklah. Maaf lambat, Adrian. Kenapa Marinette pergi cepat sangat? Sebab dia tak ambil kelas lawan pedang.
Suka tengok gambar tu? Apa? Siapa? Cat warna saya, awak suka? Macam boleh tengok melalui mata dia. Terus ke hati dia. Sangat cantik. Oh, maksud saya cat warna. Ia sangat cantik. Awak akan ajak Marinette keluar. Tapi kenapa? Sebab nampak sangat awak suka kat dia. Telefon dia. Mestilah tak. Dia tu cuma kawan. Awak tengok dia dengan cara saya harap awak tengok saya. Telefon dia. Tak, awak salah. Tak ada orang lagi buta dari mereka yang takut tengok bayang di cermin. Telefon dia. Tapi ajak dia keluar macam mana? Dan nak cakap apa? Kalau perasaan awak betul-betul jelas, awak tak ada alasan untuk teragak-agak. Hai semua. Saya buat pelekat kukiran. Saya buat satu dengan logo label rekod padanya dan satu tanpanya. Awak hebat, Marinette. Terima kasih. Kami tak patut guna logo mereka sekarang. Syarikat tu masih belum hantar kontrak lagi. Ya, mungkin takkan. Janganlah cakap macam tu, Julika. Penepis tepati janji. Ya, itu yang Bob Roth cakap. Adrian? Adrian. Awak tengoklah tu. Adrian telefon saya. Jadi saya akan jawab macam biasa sekarang. Hola, ¿cómo estás, amigo? Bagus. Saya rasalah. Awak tahu, Marinette, banyak yang berlaku beberapa bulan ni. Saya rasa macam ada yang berubah tentang perasaan saya pada awak. Tapi saya keliru. Boleh kita jumpa dan bercakap tak? Perasaan awak dah berubah dan awak nak jumpa saya? Sebenarnya saya sibuk sekarang dan... saya boleh luangkan masa. Kita nak jumpa kat mana? Okey, kita jumpa dekat Museum Gravin. Museum Gravin? Okey, bagus. Sangat bagus. Ya, Museum Gravin. Okey, jumpa awak nanti. Marinette dan Adrian akan pergi temu janji. Yay. Kita kena raihkannya. Awak semua pergilah dulu. Museum Gravin? Ya, kenapa? Saya buat salah ke? Untuk temu janji romantik? Awak cakap perasaan saya tak jelas. Betul cakap awak tu. Ada benda yang berubah tapi saya tak tahu apa. Perasaan yang saya rasa ni terjadi bila kami berdua pergi ke Museum Gravin. Kenapalah kita berdua tak dibentuk bersama dalam pelekat takdir? Marma ke marma, bibir lilin dan bibir lilin terjalin untuk selamanya. Tempat tu sesuai untuk berjumpa. Apa maksud awak? Awak cintakan Cat Noir? Saya tak rasa benda tu pelik pun. Ya, pelik sebab awak cintakan Adrian baru je semalam. Adrian? Ya, tapi cinta ke Adrian bukan idea yang bagus. Sebab perasaan saya Shadow Moth curi 15 miraculous dari saya. Sebab tu cintakan Cat Noir idea yang bagus. Cat Noir comel, sangat kacak, sangat cekap dan tak bagi tekanan pada saya lagi. Dan dia sangat hebat. Dan juga dia cintakan saya. Jadi sempurnalah. Dia cintakan Ladybug. Dan kita berdua tahu yang kami orang yang sama. Tapi dia tak tahu. Dan tak boleh bagi tahu dia. Marinette, awak cari cinta yang baru dan tak boleh dimiliki bila Adrian dah mula minat dengan awak. Jangan cakap yang kebetulan. Sebenarnya awak lari dari perasaan awak kan? Mana ada. Saya pun tak tahu saya nak lari daripada apa. Tak ada apa nak lari pun. Dan dah masa untuk pergi ke sekolah. Sekolah pukul 7 pagi? Ya, betul. Pukul 7 masih yang sesuai kalau awak tak nak terlambat. Nampak? Cinta baru, tabiat baru. Cuma kena tunjukkan saya cintakan Cat Noir. Dia pergi dengan baju tidur. Marinette. 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 Itu je lah yang awak fikirkan. Ladybug macam mana? Dia akan ditinggalkan macam keju lama yang ditinggalkan dekat tepi pinggan ke? Tak, Black. Dia masih hebat tapi dia tak cintakan saya. Tiba masanya untuk saya tinggalkan dia dan biar dia pilih apa yang dia suka atas pilihan dia. Macam mana kalau Marinette tak cintakan awak? Kalau nak tahu, kena tanya dia. Sorok, Black. Bagusnya tengok kamu ceria pagi-pagi ni, Adrian. Nak pisang pada pancake? Ya, Ayah. Terima kasih, Ayah. Adrian, kamu akan terlambat. Adrian. Gabriel, kalau nak luangkan masa dengan anak awak kena tahu dia suka pancake kosong. Adrian, kalau tak nak pisang, kamu patut cakap.
Tak, saya suka. Saya fikir benda lain. Sebenarnya ada perempuan... Adrian, jangan paksa diri kamu untuk gembirakan ayah kamu. Bukan macam tu. Ya, cuma... Natalie, biar Adrian makan pancake dia dan bagi tahu saya awak nak pancake apa. Saya? Pancake awak. Apa kata awak duduk supaya kita boleh bersarapan bersama? Kan, Adrian? Ya, macam keluarga. Demi Adrian, saya akan makan pancake awak, Tuan. Kita kan keluarga. Awak boleh panggil saya Gabriel. Macam mana kalau saya panggil Gabe? Adrian, masa untuk siap. ke sekolah. Ya, ke sekolah. Beg saya. Saya lupa nak ambil beg saya. Jangan buat macam tu lagi. Saya datang sini untuk artifak demi awak dan Emily. Saya jadi pengawal awak, pembantu awak dan lebih dari itu. Tapi ia dah berakhir. Dulu awak buat sebab cinta ke Emily, tapi sekarang awak buat sebab awak dah hilang akal. Dan saya masih kat sini sebab saya nak lindungi Adrian daripada awak. Tapi semua yang saya buat ni untuk kebahagiaan Adrian. Benda yang Adrian nak dan buat dia bahagia ialah ayah dia. Awak takkan kembalikan Emily. Masa untuk terima kenyataan, dia sendiri pun dah terima. Tak. Jangan mengarut. Awak sendiri pun dah tengok rakaman yang dia tinggalkan. Emily berhak dapat lebih dari apa yang dia nak. Sebab tu saya suruh awak hapuskan rakaman tu. Saya tak sanggup. Ia dah terlambat sekarang. Saya tak boleh berhenti. Tidak. Kalau awak tak tolong saya dapatkannya, saya tak boleh selamatkan diri saya. Saya tak boleh selamatkan awak juga. Kalau kita tak buat sesuatu, Adrian akan sendirian. Saya melawat Leonardo da Vinci kat studio dia. Dia tengah siapkan Mona Lisa. Maknanya saya tahu siapa yang jadi model. Tapi jangan cuba, saya takkan bagi tahu apa. Saya janji dengan Leo saya akan rahsiakan. Oh, saya juga jumpa D'Artagnan dan Musketeer. Mereka sangat luar biasa. Dan tahu tak, sebenarnya Aramis ialah perempuan. Kenapa ayah biar dia pergi? Jalil, sudahlah tu. Alex tu dihasut oleh Ladybug. Dia pasal Alex berperang tanpa kita dan ayah pula tak buat apa-apa. Adik kamu tak dipaksa. Dia sembunyi dalam ruang masa supaya Mona tak boleh ambil Miraculous Rabbit tu. Alex tolong Ladybug dan Cat Noir pulihkan keamanan. Macam mana dia tolong kalau tak ada kat sini? Semua ni tak masuk akal langsung. Sedarlah, ayah. Ayah ada masa Ladybug bagi dia Miraculous tu. Alex sendiri pun dah setuju. Dia bangga dia boleh tolong. Dari mana kamu dengar benda yang mengarut ni? Semua orang bercakap. Dengar ni. Aku malah 48 cakap kita terlalu percayakan Ladybug dan dia buat perkara lebih teruk bila biarkan Mona curi Miraculous. Entai Lady tanya siapa Ladybug yang sebenarnya? Kenapa dia pakai topeng? Kalau dia tak ada benda nak sorok, dia tak akan sorok apa-apa. Ruby cakap Ladybug ni mengarut. Sangat mengarut. Sejak adik kamu tak ada, kamu terlalu banyak habiskan masa kat media sosial, Jalil. Ia dah mengganggu pertimbangan kamu. Sekurangnya saya cuba buat sesuatu untuk bawa Alex balik. Jalil tak boleh terima. Adiknya tak ada sekarang ni. Saya akan cakap dengan dia. Lawatlah muzium ni selama yang kamu nak, ya? Hey, Marinette. Saya tak nak terus balik rumah. Awak nak pergi ke mana-mana tak? Macam pergi tengok wayang ke? Wow, tak naklah. Maksud saya, kami tak boleh. Kami kena balik rumah. Ada kerja rumah sejarah, kan Alia? Oh, ya betul tu. Apa dia? Mana ada kerja rumah sejarah? Kami memang suka bagi tugasan tambahan. Okey, jom cuba lagi. Tak pasti ia idea yang bagus untuk ganggu John untuk benda macam ni. Dia sangat panas baran, awak tahu? Jangan risau, semuanya akan okey. Perjumpaan semula. Orang yang awak cari ada kat sini. John of Arc, dikenali sebagai The Scarlet Fate. Selamat pagi. Siapa nama awak penjaga yang kelam kabut? Marinette. Kenapa dengan awak ni? Awak ada dengar suara ke? Mereka pernah tanya soalan yang sama pada saya dulu. Awak akan biasa dengannya nanti. Sini. Dia kat sini. Awak tak nampak ke? Hah? Tak. Awak dan saya je yang boleh nampak penjaga sebelum awak, Marinette. Hello, John. Gembira jumpa awak lagi. Sticky, si kecil yang comel. Masih tamak macam dulu ke? Hulk, apa yang awak dah buat sampai perlukan pertolongan dari saya? Nak hentikan peperangan? Lawan sekumpulan naga?
bukan macam tu. Sebenarnya, macam awak, Marinette dah jatuh cinta dengan penjaga Miraculous Black Cat. Apa awak cakap? Itu yang dia cakap. Tapi saya rasa dia masih cintakan Adrian. Dan sekarang bila Adrian cintakan dia jadi takut. Dan lari dari perasaan dia dengan cintakan seseorang yang lebih susah untuk dapat. Tapi yalah, saya tak faham bab cinta macam awak. Mana ada, Tiki? Mana ada saya lari dari perasaan saya? Awak lari macam ada sekumpulan penjahat tengah kejar awak. Saya tak percaya dengan apa yang saya dengar. Biar betul awak ganggu saya semata-mata untuk kisah cinta awak. Tamatkan perjumpaan semula ni sekarang juga. Tunggu, Tiki cakap awak jatuh cinta dengan Kak Noah. Saya nak tahu lebih lagi. Tak nak. Saya tak ada masa nak bazirkan dengan benda ni. Dan awak patut fokus dengan kerja awak. Tunjukkan awak layak jadi penjaga Miraculous tu. Tamatkan perjumpaan semula. Tak, tolonglah. Tamatkan perjumpaan semula. Dia kat sini dan dia nak jumpa dengan awak. Jadi dia nak cakap hati awak dan pergi. Awak tak dengar cakap saya, Alia. Kita tak bercakap tentang Adrian sekarang ni. Dengar ni, kita tak bercakap tentang Adrian. Saya bercakap tentang Cat Noah. Nah, tengok. Itu bukan je si comel. Itu otot dia lah. Kelakar. Mata dia yang tajam dan loceng tu. Kenapa saya seorang je yang tak boleh cakap yang dia ni kacak? Tak cukup tu. Saya ni Marinette. Hanya gadis biasa dengan kehidupan biasa. Dan kalau saya rasa Cat Noah kacak, itu hak saya. Saya tahu apa yang saya rasa. Awak nak pergi keluar dan ambil udara segar tak? Nampak macam awak kena bertenang sekarang. Ya, betul tu. Panas betul kat dalam ni. Hei, saya kenal awak. Awak lelaki Alliance. Boleh ambil gambar dengan awak? Saya memang nak sangat bergambar dengan penolong peribadi saya. Hebat. Kawan saya mesti terkejut bila mereka tengok ni. Tolong Alliance, muat naik gambar dekat semua media sosial saya. Adrian, sebenarnya Marinette sibuk sekarang ni. Dia tengah sibuk dengan Alia. Oh. Tapi syukat ni untuk awak. Saya belanja. Awak dapat roti tapi awak tak senyum. Awak cuma nak jumpa Marinette, betul tak? Semuanya ingatkan saya pada dia, Black. Saya tak bolehlah. Mesti seronok nikmati roti ni dengan gadis yang awak cintai. Iya. Hei, kan saya bagi tahu tu Adrian. Saya kenal tempat dalam gambar tu. Cepat. Adrian. Apa khabar Adrian? Alamak. Adrian. Black, bertukar. Marinette, kalaulah saya boleh tengok dia. Saya suka Cat Noah. Cat Noah. Cat Noah. Syah Noah. Cat Noah. Cat Noah. Apa yang saya buat ni? Ini gila. Saya nak jumpa dia dan sekarang dia kat sini dan saya lari daripada dia. Ini memang mengarut betul. Oh. Hey. Selamat petang, Marinette. Oh, Cat Noah, saya sangat sangat teruk. Saya nak sangat awak. Maksud saya gembira jumpa dengan awak. Baiklah, ya, saya jalan dekat sekitar ni dan saya itu pun awak. Tak sangka jumpa awak dekat sini. Baiklah, saya memang tinggal dekat sini. Betul. Saya lupa tentang benda tu. Maksud saya bukan lupa sebab sebenarnya saya selalu fikirkan pasal awak. Awak selalu fikir tentang saya? Baiklah, saya pun. Betul ke? Awak fikir tentang saya? Ya, setiap masa. Maksud saya, kadang-kadang. Awak tahu je lah macam peminat. Jadi awak salah satu peminat saya ke? Bukan je peminat yang biasa. Saya peminat setia awak. Peminat setia? Awak nak ikut saya pergi tengok bintang bersama-sama, tak? Mestilah. Ya, mesti sangat hebat kan? Macam pergi makan aiskrim. Memang rasa panas malam ni. Sangat panas. Ya. Saya tak boleh pergi makan aiskrim. Saya pakai baju tidur. Jangan risau, semuanya akan okey. Jadi, awak
memang tengah jatuh cinta. Betul-betul, sangat-sangat benar-benar jatuh cinta. Dia sangat mengagumkan. Saya boleh bercakap tentang dia selama berjam-jam. Maksud saya takkan. Sebab itu akan bahayakan identiti rahsianya. Tak kira siapa identiti dia, yang paling penting ialah dia juga cintakan awak. Jadi, dia cinta tak? Agaknya, iya. Saya sangat gembira untuk awak. Jadi awak pun dilamu cinta? Sangat, sangat. Baiklah, saya tak boleh bagi tahu apa-apa ke awak sebab nanti bocorlah identiti rahsia saya. Tapi awak fahamlah maksud saya. Yang penting bukan apa awak beritahu saya, tapi beritahu dia. Awak beritahu dia perasaan awak. Segala-galanya begitu semula jadi antara kami. Kami tak perlu kata apa-apa pun. Miraculous Ladybug. Saya sangat gembira untuk awak, Cik Adik. Tak sangka betul kan? Saya ada teman wanita, awak ada teman lelaki dan kita boleh berbual tentangnya. Macam sahabat sebenar. Memang hebat. Sip sikit. Jumpa nanti. Ini semua sangat tak masuk akal. Saya boleh cakap apa saja dengan Kak Noah. Bagi tahu apa saja dalam fikiran. Tapi dengan Adrian, saya... itulah masalahnya. Saya tak boleh luahkan apa-apa pun. Kagami, alamak, dia buat segala yang dia boleh untuk satukan balik Adrian dan saya. Dan dia akan tanya, macam mana semuanya, Marinette? Dan saya akan tergagap kembali. Oh, ya. Jadi Adrian ada perasaan dekat saya dan dia tahu saya ada perasaan dekat dia. Dan lepas tu dia akan kata, bagus, awak perlu dah bercium ke? Dan saya akan jawab, tak. Saya tak boleh bercakap dengannya sebab saya tak berani. Dan dia akan nampak saya ini macam badut. Betul-betul mengarut. Saya tak boleh menjawab dan bercakap dengannya. Kena tunggu bila saya dah bercakap dengan Adrian. Tapi saya takkan bercakap dengan Adrian. Jadi maksudnya saya takkan hubungi dia balik. Atau tunggu bila saya dah tua sangat. Masa tu nanti dia takkan ingat saya lagi. Alia, saya adalah kawan yang paling teruk. Saya kawan yang paling teruk ke? Hey. Awak sikit lagi je. Adrian tahu awak cintakan dia dan awak tahu dia cintakan awak. Apa yang awak kena buat ialah cuma... Kena jadi kurang menyedihkan? Tak. Jangan takut untuk terima bantuan dari kawan awak. Bukannya larikan diri dari mereka. Ingat, pandang mata masing-masing. Dalam rancangan kita, maksud saya cerita kita, watak-wataknya sangat rapat. Itu dia. Sekarang mereka kena pegang tangan. Boleh ke? Kenapa tanya saya pula? Maaflah kalau betul saya ni. Watak ini sesuai untuk saya. Tolonglah. Kita perlukan perasaan. Kita perlukan puisi. Itu saja. Sikit saja lagi. Biarkan diri awak terbang. Maaflah, saya ni memang ganut. Ambil tempat semua. Hari ini kita akan berlatih mendengar empati. Awak kena pegang tangan kawan awak yang duduk di sebelah dengan erat dan luahkan semua emosi yang awak rasa untuk mereka. Hey, itu tempat Marinette. Oh, ya ke? Saya tak nampak papan tanda amaran di mana-mana yang bertulis menyedihkan. Tak masuk akal atau sungguh mengarut padanya. Lupakan Alia, saya tak perlu duduk sebelah Adrian. Chloe, Marinette ada hak untuk duduk sebelah Adrian kalau itu buat dia gembira. Dan kita ada hak untuk buat hidupnya jadi sengsara. Tapi kita kena rahsiakannya. Awak dah memenangi tempat sebagai kawan baik saya. Oh, tak sangka betapa kalutnya saya ni. Adrian, saya cinta... Saya cinta... Adrian, saya cintakan awak. Adrian, saya cinta... Saya tak boleh cakap dengan Kagami. Dia akan sangat kecewa walaupun dengan bantuan semua rakan saya tak dapat buat apa-apa. Saya ada masalah sikit, tapi saya tak tahu apa masalahnya. Awak tahu, ada benda saya tak boleh bagi tahu Adrian, tapi ada juga benda yang saya tak boleh bagi tahu diri. Dan kalau tu pun tak boleh, macam mana nak bagi tahu Adrian? Alamak, teruknya saya. Saya cerita kisah cinta saya dekat awak, sedangkan saya dah patahkan hati awak. Teruk betul lah. Entah macam mana awak boleh jatuh cinta dengan orang yang macam saya ni. Saya pun pelik lah. Awak tak patahkan hati saya lah. Awak isikan dengan lagu baru. Lagu yang kadang-kadang ceria dan kadang-kadang sedih. Hati saya cuma patah bila tengok kawan yang baik menyeksa dirinya sendiri. Jadi, maksud awak ni saya tak kejam atau menyedihkan? Oh, terima kasih, Luka. Rasa lega sangat. Tak apalah, jadi kalau awak tak ada... Kalau perlukan saya, awak tahu mana nak cari. Terima kasih, Luka. Apa khabar, Marinette? Hai, Adrian. Tak sangka jumpa. Takut pula.
Macam manalah boleh sangkut? Kita cuma kena bertenang. Tak apalah kadang-kadang sangkut. Saya boleh tolong. Bertenang? Tak payah. Tak apa, saya boleh buat sendiri. Baik. Luka, saya cari awak tadi. Ada masalah lah dengan benda ni. Ada kekunci yang bunyi dia pelik lah. Apa yang awak nak cakap dengan saya sebenarnya? Sebabkan awak lah saya dapat dengar isi hati saya dan dalamnya ada Marinette. Tapi saya rasa dia tak dengar lagi hati dia. Atau mungkin dia tak tahu macam mana nak luahkannya. Macam ada sesuatu dekat dalam yang dia tak boleh keluarkan. Macam sisi rahsia yang dia nak terus sembunyikan. Jadi awak takut ke? Saya takut situasi kami ni buat dia rasa sedih dan saya tertanya boleh ke mencintai seseorang bila kita tak kenal mereka sepenuhnya. Nak tahu, saya bukan orang yang sama bila dengan awak atau Marinette atau dengan geng, mak, adik atau ayah saya. Luka mana yang sebenar? Kesemuanya lah. Jadi awak tak kenal saya sepenuhnya juga. Tapi kita masih kawan rapat kan? Entah apakah jadi kalau awak tak ada. Nampak okey je. Terima kasih, Luka. Awak tahu mana nak cari. Hey, Luka. Ayah ada soalan yang penting untuk kamu pasal pick gitar ni. Apa yang ayah nak cakap dengan saya sebenarnya? Sebenarnya, ayah nak tahu cara untuk jadi lebih baik. Boleh buat apa untuk anak-anak ke apa semua. Nak jalan sama-sama, pergi taman tema, nak buatkan lagu pun tak boleh sebab lagu-lagu kamu dengan Kitty Section jauh lebih bagus. Luangkan je lah masa. Takkanlah nak tinggal sini sebab ayah dan mak kamu memang takkan bersama lagi lah. Lagipun, hubungan ayah dan Penny makin baik. Tak ada siapa mengharapkan benda tu lagi. Lagi-lagi, Mak. Ayah masih boleh datang bila-bila nak jumpa kami. Okey, Luka. Entah apa jadi kalau kamu tak ada. Ayah tahu saya kat mana kan? Jagat! Nampaknya Penny tahu ayah kat mana. Ayah sepatutnya kerja kat studio. Oh, Luka. Nampak ayah awak tak? Dah merata-rata kami cari. Dia kena rakam lagu baru sekarang. Dan Bob tak berhenti tanya dia dan... Apa yang awak nak cakap dengan saya sebenarnya? Tak tahu kenapa saya sayang ayah awak. Dia tak terurus, tak matang, pentingkan diri dan daripada segi muzik pun tak adalah hebat sangat. Sejujurnya, ayah awak tu bencana yang bergerak. Jadi kenapa saya sayangkan dia? Dia buat awak bahagia ke? Ya. Cuma saya tak faham kenapa. Dari situ awak tahu ianya cinta. Ada tapi tak boleh jelaskan. Betul tu. Terima kasih, Luka. Apalah saya buat tanpa awak.